Oh yes, dah siap-siap, ada jaket, semua perkara. And then kita nak pergi mana? Kita nak pergi dinner? Tak, sebab hari ni Alif ada shooting sikit. And then now, kau rasa Rina accept ke tak accept? Kau boleh komen kat bawah, saya tak tahu. Tapi now, saya nak tanya semua tele-tele lelaki, tempat mana yang dia pernah keluar dengan siapa-siapa ke, dating ke apa pun, dia tele yang paling cantik, yang paling lawa, yang paling kemas untuk. Tapi tak tahu Rina accept tak accept kan. Kau pun tak tahu kan accept tak accept kan. Tapi kita tanya tele-tele lelaki, tempat mana yang sesuai untuk kita bawa. Dan bawa ke tempat yang dia suggest ke, atau kita buat sendiri. Mana is better? Kau pun komen kat bawah, yang mana lagi better, buat sendiri ke atau pergi tempat yang menarik, rooftop ke apa ke ni. Dan kita akan tanya budak acting lain, mana yang better. And then dia suggest tempat yang mana. Okay, betul nak contoh kata-kata yang best sikit kalau nak bagi. Contoh macam mesti lah perempuan tu kalau bagi kata-kata tu mesti dia rasa macam point. Okay, jom. Yes, sekarang ni tak nak borak je. Itu kenapa kau duduk kat sini? Kita ada Syafiq kat sini. Macam berbincang kan. Tolong tutup apa kat ada tu Orang Arab kita ada Aiman kat sini. Kita ada Harry Azrul kat sini. Oi. Cerita gangster kan, cerita kungfu ni. Ungkong. Cerita apa dia? Ungkong. Kau kuat main ungkong? Bukan, gila cerita ungkong memang ada. Bukan ungkong, wukong. Ungkong. Cerita ungkong. Amy, aku nak tanya kau lah. Alah-alah korang semua dekat sini kan. Ni Adam pun dah dekat tunang kan. Kau contoh Adam. Dah dekat tunang apa? Dah tunang? Yelah, nak dekat tunang lah. Dah tunang. Dah lekat tunang. Oh, dah dekat. Kau setuju nak jatuhkan aku kan? Awak tak dengar. Awak. Asal dia orang tak nampak kan? Dia pakai tinta. Ya aduh. Ini apa in character sangat dia ni. Aku nak tanya, korang kan dah selalu keluar dengan girlfriend korang, semua benda. Aku nak tanya, better bawa, contoh kau nak date ni dengan seorang perempuan ni, date rooftop ke atau kau buat setup sendiri? Top best lah. Top mana? Rooftop tak, masuk aku rooftop tadi best. Kau tahu top tu apa? Top atas, bottom bawah. Ni betul. Betul-betul mendetailkan kau. Tolong geng. Nampak kesalahan orang geng. Bukan kalau mancing. Asyik muka kita orang kena kecam. Kau ni kalau mancing, kau main libur ke bawah? Libur tu atas. Top lah. Kalau faham kan libur apung. Abo. Kalau orang KL, Kenapa masukkan ni? Penat. Bila dah habis cakap. Dia tanya pendapat tadi. Cerita je Rooftop pasal ke apa? rooftop ke apa. Okay, sebab aku ni bawa perempuan ni. Bawa perempuan ni, aku nak bawa perempuan ni. Better aku nak date, aku set up sendiri ke atau aku buat kat rooftop? Okay, rooftop ke atau rooftop ke? Perempuan mana ni? Sebab kalau kita dah tahu perempuan tu pun kita tahu dia scam mana, Pak mana stop? posisi di mana? Penat juga nak layan dia kan? Jadi polo lah. Penat juga nak layan dia ni. Suggest kat aku. Atau tempat dekat kedai-kedai biasa je. Okay lah, kau tahu kan, effort seseorang lelaki tu lagi mahal daripada wang ringgit yang kau akan keluarkan. Maksudnya kalau kau buat depan rumah pun, tapi kau penuh dengan effort, kau set up sendiri, lagi mahal daripada kau buat kat rooftop. Sebab rooftop tu memang dah tahu, dah hias, dah lawa, tinggal kau datang je. Tapi Payah ni kau buat depan rumah. Payah, lepas tu tak tahu gimana lepas tu. pergi rooftop lah. Pergi rooftop lah. Kau gelak-gelak aku tahu lah. Rooftop apa? Rooftop tu macam ni, Dewan kahwin. aduh kau Ni dia macam kalau orang Kalau yang yang balik, dia macam hotel dia kan. buat lawa-lawa Ramadan ni. Kata penat ni. Dia macam hotel kan. Tempat-tempat macam suite. Tak jawab lah dulu, dia tanya ni tadi. Kau nak layan ni. Zilum pula dia beli. Aku tak nampak ni. Diam, kau dah Noah, aku tengok kau bawa perempuan. Lepas tu kau nak dating. Kau dating kau set up sendiri ke atau kau buat kat rooftop ke atau kat mana-mana tempat? Rasa kau. Aku tak
pandai kalau nak sweet. Tapi dia kalang kau. Tak, macam ni je. Kesian lah siapa yang future girlfriend dia ni. Sebab dengan Aslah dia boleh set up, letak lampu semua atas pokok semua. Tapi dengan partner baru, Tak boleh. tak boleh. Dah, awal-awal dah give up. Faham. Padahal Aslah tu partner konten je. Bukan. Kan tu yang partner kau sebenarnya. Sumpah kalau kau blushing orang tak kisah bodoh. Kalau kau blushing. Tak nampak pink. Ini orang ni cerdik. tak banyak. Dia spare baju ni. Okay, ini Rencana kami mon. kalau kau ada awet. Ada weh. Kalau kau ada awet. Yelah aku cakap. Kalau kau ada awet. Kau nak bawa set up sendiri ke kan? Hias saya elok cantik ke? Atau kau bawa dia pergi tempat special? Kalau tempat special tu kat mana? Oh, kalau aku dia kalau cakap pasal tempat yang special ni agak susah sikit lah. Dia punya special lain, kau punya special lain. So better kau buat satu tempat yang special dicipta oleh diri kau sendiri. So it's a effort punya thing. So aku kena buat sendiri. Yes. Betul ni. Betul. Ini kau punya idea. Kau buat sendiri tapi dekat tempat yang special. Eh. Dengar lu. Kau buat kau buat something tu buat something dekat tempat yang special macam itu. Lagi memang mengajuk. Oh, kawan mengajuk lah. Biar. Aku tak dapat dengan ni. Memang mengajuk. Oh, kawan mengajuk lah. Biar. Aku tak dapat dengan ni. Astagfirullahaladzim. Yang mana? Lelaki perempuan pula apa? Macam mana rooftop? Betul. Dia kecil pun. Dia mengajuk. Buat dekat tempat yang special tapi kau punya effort sendiri. Aku dengar ayat kau tadi. Cakap bodoh. Okay, Rif. Yo. Kalau kau Rif, kau nak ada awet tau. Kau ada awet. Kau perempuan yang paling kau minat gila-gila kan. Kau better kau nak bawa tempat yang special ke atau kau buat sendiri tempat tu? Aku rasa aku buat sendiri tempat tu. Kenapa kau buat sendiri? Sebab bagi aku effort yang aku buat, yang aku letak tu, aku harap dia appreciate tu lah. Berbanding tempat special. Daripada tempat yang aku dah pergi siap-siap ada. Bagi aku macam common sangat. Macam Tahu lah bagi buat aku lah. sendiri yang kau nak. Buat sendiri. Kalau aku bila rooftop. Rooftop? Kau tak nak buat sendiri? Aku suka tempat-tempat tinggi. Kenapa? Bukan kau dah biasa ke tau? Bukanlah selalu. Guys, dah habis dengar pandangan diorang semua. Saya tak tahu nak buat kat mana. Kalau bagi korang, pendapat korang, better saya bawa pergi tempat special atau saya create sendiri. Tapi tak tahu dia setuju tak setuju. Kau rasa dia nak ke tak nak sebenarnya? Saya pun tak tahu. Korang tahu ke? Jawapan konten semalam apa? Tak tahu kan? Tapi sebelum tu, saya nak tanya korang, better pergi tempat yang special atau buat tempat yang special? Kau boleh komen kat bawah.